Perlawanan hangat antara Persib Bandung dan Selangor FC dalam AFC Champions League Elite 2 2025-2026 telah berlangsung. Tetapi, sebelum kita meneruskan, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe saluran ini, supaya anda tidak terlepas maklumat mengenai sukan bola sepak setiap harinya. Persib Bandung mendahului 1-0 ke atas Selangor FC Malaysia pada separuh masa pertama perlawanan ketiga Liga Juara-Juara AFC 2, ACL 2, di Stadium Bandung Lautan Api di Bandung. Namun begitu, secara mengejutkan Persib tidak meletakkan pemain tengah bintang mereka, Tom Hyer, dalam kesebelasan utama. Malah, Tom Hyer tidak termasuk dalam senarai pemain gantian. Belum ada penjelasan rasmi daripada Persib berhubung ketiadaan Tom Hyer. Persib segera tampil di atas sejak awal, melancarkan beberapa serangan yang mengancam gawang Selangor FC. Pada minit ke-10, Persib mengancam gawang Selangor menerusi rembatan Iliam Beros Pereira. Namun, rembatannya berjaya dihalang oleh penjaga gol lawan. Kemudian, pada minit ke-12, sepakan Iliam Beros sekali lagi berjaya diselamatkan oleh penjaga gol Selangor. Pada minit ke-29, Persib berjaya membolosi gawang Selangor FC menerusi permainan terbuka, bermula dengan bola hantaran Mark Klok yang disambut Adam Alis. Tidak silap Adam Alis berjaya menewaskan penjaga gol lawan. Persib mendahului 1-0 ke atas Selangor. Kemudian, pada minit ke-40, Selangor mengancam gawang Persib menerusi rembatan Krigor. Bagaimanapun, rembatan kencang Krigor berjaya diselamatkan oleh Teja Paku Alam. Sehingga tamat perlawanan, tiada lagi gol dijaringkan. Persib mendahului Selangor 1-0 pada separuh masa. Memasuki separuh masa kedua, jurulatih Selangor FC segera melakukan beberapa pertukaran pemain demi menewaskan Persib Bandung dalam perlawanan ini.